Okay guys, seperti yang dijanjikan sebelum ni, saya nak buat satu playlist education daripada basic sampai advance untuk bantu korang belajar cara trade yang betul. So, untuk part yang pertama ni, saya akan terangkan apa itu forex trading, dan yang kedua, saya akan terangkan macam mana forex trading berfungsi, dan yang ketiga, saya akan terangkan jenis-jenis trader dalam market. So, tanpa buang waktu, jom kita mulakan sekarang. Jadi untuk korang kat luar sana yang belum tahu apa itu forex trading, saya ceritakan. Okey, untuk forex trading, dia adalah aktiviti jual beli mata wang asing untuk mendapatkan keuntungan pada perbezaan kadar pertukaran. So, saya bagi satu contoh. Katakanlah you ada dua mata wang asing, antara euro nak tukar ke US dollar. Katakanlah you ada duit euro, you nak tukar ke US dollar. Mesti dia ada kadar pertukaran dia, betul? Mungkin kadar pertukaran dia naik waktu tu, ataupun kadar pertukaran dia tengah rendah. So, kita as a trader akan make profit daripada kenaikan dan penurunan kadar pertukaran tersebut. Itulah tugas kita as a trader. Katakanlah ada dua mata wang, which is euro dan US dollar. Katakanlah daripada euro nak ke US dollar ni, kadar pertukaran dia 4. Contoh ni contoh saja, kata kadar pertukaran dia tu 4. Okey, andai kata waktu kadar pertukaran dia tu 4, saya membuat pembelian pada currency tersebut. Saya membuat pembelian, saya buy pada currency tersebut, dan kadar pertukaran dia meningkat kepada 4.20, saya akan membuat keuntungan sebanyak 0.20%. Itulah macam mana kita as a trader make profit. Kalau contoh kadar pertukaran dia 4 tadi, lepas tu saya membuat keputusan untuk jual mata wang tersebut, saya selling, saya sell, dan kalau contoh kadar pertukaran dia terjatuh kepada 3.8%, saya akan profit sebanyak 0.2% walaupun saya punya position tengah sell. So, itulah macam mana kita as a trader make profit dalam forex trading. Okay guys, so sebelum kita sambung ke video education kita kali ni, saya nak terangkan dulu yang mana tengah tengok video ni. Kalau korang belum daftar Mukris punya circle, korang boleh daftar sekarang. Kelas untuk yang dah daftar dengan circle Mukris ni, Mukris ada buat kelas mingguan secara percuma. Setiap Ahad malam Mukris akan ajarkan macam mana you nak analisa the market, macam mana you nak cari kawasan yang sesuai untuk entry, macam mana you nak kawal money management. Dalam tu Mukris akan terangkan semua A to Z untuk kita punya kelas setiap minggu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang daftar circle Mukris ni, korang boleh masuk Mukris punya group discussion, yang di mana group discussion ni you nak tanya soalan, let's say lah gold nak buy ke sell, betul ke you punya penandaan, adakah salah cara nak tanda ni, boleh tanya dalam tu, dan Mukris akan bantu korang supaya korang boleh betulkan korang punya penandaan dan supaya korang boleh make profit sama-sama dalam kita punya group discussion tu. Okey? Yang ketiga, Mukris ada buat group education private khas untuk circle Mukris saja, di mana dalam group tu Mukris akan susun banyak contoh teknik dominant breakout untuk korang ulang kaji. So let's say lah you dah cuba analisa dominant breakout ni tapi tak faham, video-video tu you boleh gunakan untuk backtest balik, untuk perfectkan you punya penandaan berkenaan teknik dominant breakout. Dan dalam masa yang sama, video decoding kelas yang lepas pun Mukris akan masuk ke dalam tu juga. So let's say lah you terlepas kelas yang lepas ataupun nak check balik kelas yang lepas punya video, boleh tengok dalam group education private circle Mukris tu. Okay? Tu untuk kita punya private circle Mukris. So yang mana tengah tengok video ni, kalau korang nak daftar circle Mukris, korang boleh tengok dekat description ni ada satu link WhatsApp. Korang boleh WhatsApp Mukris dan bagi tahu Mukris saya nak daftar circle Mukris sekarang. Okey? Yang di mana kadar pertukaran mata wang ni dia akan naik turun, dia akan fluctuate. Ada waktu dia akan naik, ada waktu dia akan turun. So andai kata kita berjaya membuat pembelian sebelum harga naik, bila mana kita beli kadar pertukaran dia naik, kita akan buat keuntungan. Manakala kalau kita jual dan kadar pertukaran tu menurun selepas kita jual tu, kita akan buatkan keuntungan juga walaupun dalam position tengah sell. Itulah macam mana forex trading berfungsi. Okey, tadi saya dah jelaskan apa itu forex trading. Kali ni saya nak terangkan macam mana forex trading ni berfungsi. Untuk mulakan forex trading ataupun trading forex ni, korang perlukan dua alat. Yang pertama adalah platform dan yang kedua merupakan broker. Yang ni saya akan terangkan pada video yang barulah. Cuma untuk video kali ni saya nak bagi you faham dulu. Untuk trading ni kena ada dua, kena ada platform dan kena ada broker. Dan dekat platform nanti, bila mana you dah ada platform, you dah masukkan you punya account dalam market tu, you boleh nampak currency apa yang ada. Contoh dekat sini, katakanlah ni platform yang saya gunakan MT5, yang ni saya akan terangkan nanti. Tapi dekat sini ni, bila mana you login dalam platform tu, you akan nampak banyak currency yang kita boleh jual beli pada kadar pertukaran tertentu. Katakanlah kat sini, sekarang ni euro USD. Ini kita ada yang paling atas. Kita ada euro USD. Antara pertukaran mata wang euro menentang US dollar ni, dia akan ada kadar pertukaran dia, euro/USD. Okey, euro ni dia mewakili kepada euro punya currency lah, manakala USD ni mewakili kepada US dollar. So, untuk tukarkan daripada euro kepada US dollar ni, dia akan ada kadar pertukaran dia. Samalah macam kita, kalau contoh kita nak pergi ke Indonesia, kita akan tukar duit Indonesia dulu, betul? Dan bila nak tukar tu dia ada dia punya kadar pertukaran dia ada dia punya rate dia. So sama dengan forex trading juga. Kalau contoh nak tukar euro pergi ke US dollar, dia
adakah ada kadar pertukaran dia? Kalau contoh, saya meletakkan position buy. Waktu kadar pertukaran dia ni tengah 1000 ni, saya masuk position buy. Saya beli kadar pertukaran antara dua currency ni. Andai kata lepas saya beli tu dia naik, katakanlah saya buy pada harga 1000, lepas tu dia naik kepada 1010 katakan. So dekat sini saya dah buat keuntungan sebanyak 10 point. So inilah macam mana trader make profit. So kalau contoh saya membuat pembelian pada kadar pertukaran 1000 tapi kadar pertukaran tu menurun kepada 999, saya akan dalam keadaan negatif 1 point. Contoh. Ini macam mana trader make profit. So andai kata saya trading dan saya masuk position buy pada kadar pertukaran 1000, tapi kalau kadar pertukaran tu menurun, dalam keadaan saya tengah buying, saya akan berada dalam keadaan kerugian. Manakala kalau contoh saya masuk buy pada kadar 1000 dan lepas saya buy tu dia naik pada kadar pertukaran 1010, saya berada dalam keadaan keuntungan. Itu macam mana forex trading berfungsi. Dan kalau contoh dekat tools ni banyak, dia bukan euro dan US dollar saja. Memang betul dia ada currency euro nak tukarkan pada USD, which is kita sebut dia sebagai euro USD lah. Tapi banyak lagi currency yang lain yang didagangkan. So kalau korang tengok sini, kita ada GBP JPY. GBP JPY ni dia adalah kadar pertukaran antara Great Britain Pound dan Japanese Yen. So banyak lagi currency yang lain, bukan sekadar euro USD, bukan sekadar GBP JPY je. Kalau contoh kat sini pada juga GBP menentang USD, dia akan bersambung, dia akan tulis GBP depan, USD belakang. Tapi you kena tahu itu adalah kadar pertukaran antara Great Britain Pound dan US dollar. Okey, dan ini macam ni nak tahu sekarang ni you tengah trading dalam market apa, dalam currency apa yang korang tengah masuk. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa yang mana tengah tengok video ni, kalau korang belum masuk dalam Telegram channel saya, korang boleh tekan je link kat description kat bawah ni, korang boleh masuk sekarang guys. Sebab apa? Dalam tu saya akan bagi tahu sama ada saya entry buy ataupun saya entry sell setiap hari. Dan kalau contoh saya ada live trade di TikTok pun, saya akan update dekat situ juga. So untuk update harian saya punya entry ataupun aktiviti yang saya buat, saya akan update dalam kita punya Telegram community. So yang mana belum masuk, link ada kat description kat bawah ni, korang boleh masuk je guys. Okay? So tengok video ni sampai habis. Okay guys, yang ketiga adalah jenis-jenis trader. So sebelum korang mulakan trading, korang kena decide dulu korang ni jenis trader yang macam mana. Dalam trading industri dia ada 3. Yang pertama you adalah swing trader, yang kedua you adalah intraday punya trader, dan yang ketiga you adalah scalper punya trader. Dan untuk 3 type ni dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan di masing-masing. Kalau contoh yang saya pernah jumpa ramai mostly more to intraday ataupun scalping lah. Manakala swing ni mungkin 10% saja. Kalau contoh daripada 100% tu 10% swing, 50% intraday dan 40% adalah scalper. So untuk 3 type yang beza ni, kalau contoh you seorang type scalper, memang betul you boleh make profit dalam waktu yang singkat. Kadang market gerak sikit je you dah profit besar dah, $1,000, $2,000, $3,000. Tapi dia punya disadvantage pula adalah you kena hadap chart tu lama. Kalau contoh you dah analisa daripada pagi kan, you kena tengok sambil entry pun kena tengok juga chart. Tu dia punya disadvantage je. Tapi in term of nak make money dalam keadaan yang cepat, scalper is the best way. Yang kedua adalah intraday. Intraday ni pun salah satu type of trading yang bagi saya agak bagus, sebab saya personally pun trader yang jenis intraday. Kalau contoh saya analisa pagi, mungkin tengah hari saya akan check balik chart, mungkin petang saya akan check balik chart, saya akan entry, mungkin malam saya akan entry lagi sekali. So dalam waktu sehari tu saya still boleh dapat banyak entry, tapi tak adalah nak kena hadap chart 24 jam. Cuma dia punya disadvantage dia adalah you kena analisa, dan you kena analisa biar teliti. Jangan nak salah analisa, dan pastikan you punya analisa tu betul. Jangan ambil mudah. Sebab bila mana you intraday punya trader tapi analisa you salah, 4 entry hari tu siap-siap semua boleh loss. Okay? Yang ketiga adalah swing trader. Swing trader ni dia punya benefit adalah you tak perlu nak tengok chart setiap hari. Kadang seminggu sekali buka chart, 2 minggu sekali buka chart, ataupun sebulan sekali baru tengok chart. Dan saya pernah jumpa orang yang swing trade ni selama 2 tahun. 2 tahun dia biar entry dia tu berjalan je. Dan after 2 years dia make profit dalam $100,000 US dollar. Daripada atas dia hold je dia punya selling tu, kadar pertukaran tu menurun. Dia make profit sebanyak $100,000 US dollar. Ni salah seorang guru saya dululah. So itu antara jenis-jenis trader yang ada dalam market. So sebelum korang trading, korang kena decide dulu korang ni jenis trader yang macam mana. Sebab apa? Dia akan berkait rapat dengan kehidupan harian korang. Mungkin kalau contoh korang pilih jadi scalper, trader yang suka scalping, mungkin korang akan rushing setiap hari nak kena hadap chart dan sebagainya. Tapi bila mana you pilih untuk jadi intraday, mungkin you akan lebih tenang. Malam boleh trading, pagi boleh kerja macam biasa. Dan kalau contoh you seorang trader yang pilih swing, mungkin you boleh entry minggu ni, lepas tu you biar je 2 minggu running profit, ataupun 2 minggu tu set up to fail dan sebagainya, you boleh biar. Okay? So untuk topik yang pertama ni saya akan terangkan tentang 3 ni dulu. Tapi untuk video yang baru nanti, yang kedua punya, saya akan masuk ke topik yang lebih advance, yang lebih
dalam lagi. Okey, pastikan yang mana tengah tengok video ni jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang mana belum join saya punya Telegram channel, klik je link kat description. Dalam tu saya akan update saya punya entry tiap hari dan saya akan share banyak lagi ilmu dalam tu. Dan untuk pengetahuan korang yang mana nak daftar Muklis punya circle, korang tak perlu bayar kat Muklis 1 sen pun. Korang hanya perlu open account di Broker Efek GT under Muklis dan deposit ke dalam account trading sendiri. Itu sahaja. Dan contoh untuk Broker Efek GT ni, dari segi deposit, withdrawal instant. Korang tak perlu nak tunggu lama, nak kena tunggu sehari baru withdraw masuk, semua tak ada. Deposit dan withdrawal lah instant. Kalau contoh $500 ke bawah punya withdrawal tu, terus masuk punya bang. Tak kena nak tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak ada. Okey? Dan dalam masa yang sama juga, kalau Broker Efek GT ni, leverage yang ada sesuai untuk korang yang suka layer. Sebab saya tahu ramai yang tengah tengok video saya ni, korang memang kaki layer. Walaupun saya dah nasihat banyak kali, jangan layer, korang layer juga. So leverage yang di offer oleh Broker Efek GT ni, yang pertama 1/2000 dan dia ada juga leverage 1/1000, 1/500 dan 1/200 dan 1/100. Dan korang boleh pilih leverage berapa yang korang nak. Dan kebanyakannya trader yang suka layer ni, diorang akan ambil 1/2000 punya leverage. Okey, jadi yang mana nak daftar account di Broker Efek GT ni, saya dah sediakan dah link kat bawah ni. Dan kalau korang nak support saya, boleh daftar menggunakan link kat bawah ni guys. Okey, so see you guys in next video guys. Assalamualaikum.